Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke siaran khas S3 Channel sempena program Ia Ramadan dekat Sekolah SK Servis Jaya 3. Saya Nur Syazah Binti Sharman dari Sekolah Untuk Dunia. Untuk mengetahui perjalanan program Ia Ramadan dekat sekolah, jom kita bersama wartawan cilik kita Aiva Nurliana binti Muhammad Asfi. Pada bulan ini, banyak aktiviti yang dijalankan sempena program Ihya Ramadan bagi tahun 1440 Hijriah bersamaan 2026 Masihi peringkat sekolah kebangsaan Seri Suria 3. Ikuti kami untuk melihat aktiviti-aktiviti sepanjang bulan ini. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام. Everywhere I hear your name be mentioned, the whole world's talking about you and the thought of being part of your nation. I'm so proud to follow you day and night. You sacrifice, led us from darkness to light tonight. Until the end of my time, I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان يا حبيبي حبيبي يا محمد يا خير الأنام عليك أزكى السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد. Sekesyurga mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Bersama saya sekarang ialah Ketua Panitia Pendidikan Islam Ustazah Rosniza binti Ibrahim. Ya sayang. Ustazah, apakah matlamat utama program Ihya Ramadan yang diajukan oleh Panitia Pendidikan Islam di sekolah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matlamat utama program ini dijalankan untuk Pendidikan Pendidikan Islam adalah untuk menyemarakkan aktiviti di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan daripada Ramadan pertama hingga Ramadan terakhir supaya kita mengingat betapa mulianya bulan Ramadan Karim dan pahala berlipat kali ganda untuk bulan Ramadan. Apakah harapan Ustazah melalui penganjuran program Ihya Ramadan kepada warga sekolah? Harapan Ustazah untuk program yang diadakan di sekolah adalah supaya tahun-tahun depan dapat kita jalankan lagi program-program begini dan menambah baik program-program yang sedia ada dan supaya program-program seperti ini dijalankan dengan penuh bersemangat untuk kebaikan semua murid-murid dan guru-guru sekesyurga insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Semoga program Ia Ramadan kali ini dapat memberi banyak manfaat kepada kita semua. Syukran wa ilal liqaa.